dalam filem ni dia ada tak ceritakan, aku rasa macam tak, pemburu ni macam mana Mikael boleh jadi pemburu? Itu background story tak ada cerita lah. Yang itu memang akan jawab. Mungkin tak dia tak akan jawab pada movie kedua. Dia akan jawab pada movie ketiga pula. Se- Background si Sebab Mikael ni. ya aku rasa sebab bila kita tengok filem ni start filem tu je terus Mikael tu dah jadi pemburu. Dia tak Ya. ceritakan yang dulu dia mungkin budak biasa, tiba-tiba diberi hidayah, diberi tanggungjawab yang berat, oh dia Ya. terpaksa menjadi pemburu. Benda tu tak Ya. ada. Dia skip benda tu semua, pak hang terus jadi pemburu. Baik, aku rasa aku okey je dengan apa that kind of storyline. Maksudnya sebab dia start memang dah tanpa jawapan kepada satu persoalan background dia apa. Sebab maybe dia nak simpan untuk next punya, but ataupun maybe memang like Hmm. itu adalah dia, so kita tak perlu nak ditanya apa dia sebenarnya, just kita tahu siapa apa kuasa dia, apa yang dia boleh buat, cukup lah. Tak perlu tahu macam mana dia dapat apa semua. Maybe ada benda yang dia orang tak nak menjawab lah kan. Hmm. Sama ada dia simpan untuk next ataupun memang dia tak nak jawab benda tu. Aku rasa itulah kot.